Waalaikumsalam. Boleh perkenalkan diri? Saya, nama saya Cikgu Muhammad Nazaruddin bin Zakaria. Cikgu mengajar mata pelajaran matematik lah di SK Serkat. Ada apa ramai-ramai ni cikgu? Oh, hari ni kita ada pertandingan Kangaroo Mat Competition yang diadakan pada 22 April lah. Okay, kalau untuk makluman, pertandingan ni kita adakan seluruh Malaysia serentak. Kangaroo Mat tu apa? Kangaroo Mat Competition ialah pertandingan matematik peringkat antarabangsa yang mana melibatkan penyertaan global. Melibatkan kira-kira 80 buah negara seluruh dunia termasuk Malaysia. Dan Malaysia telah menyertai pertandingan ni sejak daripada tahun 2013 lagi. Darjah berapa yang terlibat? Sebenarnya pertandingan Kangaroo Mat ni bermula seawal murid tahun 2 dan 3. Tapi untuk sekolah serkat, cikgu fokuskan untuk murid-murid tahap 2 lah. Okay, tahun 4, 5 dan 6. Dan tahun 4 kategori Ecolier, manakala tahun 5 dan tahun 6 kategori Benjamin. Oh, terima kasih cikgu kerana sudi diwawancara. Okey, sama-sama. Apa perasaan awak? Saya takut tapi saya dah berpengalaman tahun lepas. Apa persediaan awak sebelum menduduki ujian? Persediaan saya ialah mengulang kaji soalan-soalan Kangaroo Mat yang tahun lepas dengan bimbingan cikgu. Okey, terima kasih. Sama. Apa perasaan awak sekarang? Disebabkan ni sekali pertama saya masuk, saya rasa gemetar lah. Tapi insyaAllah saya boleh banggakan nama sekolah. Apa persediaan awak sebelum menduduki ujian? Saya membuat soalan-soalan tahun lepas dan cikgu pun ada membimbing saya sedikit demi sedikit. Itu saja. Terima kasih. Sama-sama. Apa perasaan awak sekarang? Saya rasa sedikit gemetar, tetapi saya akan mencuba kerana saya sudah mendapat pengalaman kerana saya sudah menyertai tahun lepas. Apa persediaan awak sebelum menduduki ujian? Saya memperbanyakkan belajar, mengulang kaji dan tawakal kepada Allah. Okey, terima kasih. Sama-sama. Jangan lupa like, komen, subscribe dan share.